Hey guys, Assalamualaikum. Hari ke-3. So hari ketiga kita dekat Latar Mengkuang. Tak mandi sebab kita semua tak bawa baju untuk mandi pun. Sebab dah rasa malas dah nak mandi sebenarnya. So ni situasi dia, keadaan dia. Dah UMS ni. Dah masukkan kaki lah dia. Oh, belagak. Oh. Dia dah flat lah. So guys, aktiviti hari ni okay lah, boleh lah, agak menarik gak hari ni. Tapi korang kena stay tune lah. Okay, so kita jump to intro dulu. Okay, so tak tahu buat apa sebenarnya kat sini. Ni Alik. Bawa balik. Kita buat apa tujuan kita di sini? Melihat keindahan Allah SWT. Kata-kata daripada orang munafik. So ni family kawan kita orang, arwah. Family arwah. Ni merapat lah. So tak tahu lah apa-apa ni. Mengendam-endam kaki lah kot. Kata-kata daripada orang yang tak nak basuh kaki, tak nak basahkan kaki. Ni orang tengah plan nak ambil gambar lah, macam-macam lah. Ada cewek-cewek kat sana. Ada cewek-cewek kat sana, tuan tengok. Ada cewek. Ui. Gerak lu. Kena prank. Ada. So ni diorang nak, tak tahu nak buat apa ni. Layan je lah panggil diorang. Make sure jatuh lah. Stand dah rosak. Kena pegang lah. 2,000 years later. So entahlah, tak tahu buat apa sebenarnya ni. Diorang tak perancangan diorang cari ikan. Diorang dah ada umpan, diorang dah ada joran. Tinggal nak cari tempat untuk memancing. Lip, tengok balik. Kat sini ada ikan duyung. Sana ada ikan duyung. Ada 3 orang. Ada 3 orang ada. Kalau kita kejar dapat tu. Bawa banyak. Ayah kita dekat Latar Mengkuang. Dia tengah berkelah kat sini. Ya ke berkelah? Pakaian macam nak keluar. Kita tak mandi lah. So enjoy the video. Boom. Okay, so
Kita dah habis berKL lah. Kita nak pulang ke homestay, nak rehat dulu. Petang ni pasar, kita ada plan pula. Apa plan petang ni? Korang stay tune je lah Alright. 2,000 years later. Okay guys, so petang ni kita ada dekat sudut kopi. Layan budak-budak Rabina makan. Pertama ya. Lip, ada dalam video Lip. Ya. Diorang lapar sangat dah ni. Malah nak garuk lagi. Lip, okay Lip. Okay. Macam mana dia sembuh ni? Ya. Man makan apa Man? Emang makan apa Man? Ya, kita kat sini bukan dengan aku dengan dia orang, bukan aku bukan dengan dia orang je. So ada 2 orang kat sini. Yeay. Aku dah kata dah, memang muka kau masuk. Aku tak nak. Ya, so ada 2 orang. Member si mangkuk ni. Tadi tu tak nak kena tu atas. Dah jok. Takut kan sekali. Dah. Uish. Jangan dah jauh kan. Baik. So apa nanti kita fokus yang dekat aktiviti malam lah balik. Okay, bye guys. Meanwhile. Okay guys, so malam ni kita kat Sungai Petani ni. Sungai Petani. Nak buat apa? Ha? Kaki punya bilik RM40 kat sini. Oh ya? Yeah. Tapi bilik dia kecil je. 6 orang lah sepatutnya. Oh. Tak apalah, saya tunggu je. Macam tu. Okay, so kita kat Sungai Petani. Tadi. Oh yang tadi? Paling besar tu kan 6 orang. Okay, so tengah bincang. Sebenarnya kat Sungai Petani ni kita nak karaoke je. Sebab dekat Sik tak ada tau karaoke. So nilai area dia. Mana-mana yang tahu area Sungai Petani ni, sinilah. Macam ni. Okay, so kita pergi tengok dulu tempat macam mana keadaan dia. Ni kita sebab malam ni dah latih. So esok kita nak apa kata, nak gerak dah esok. Ada lagi aktiviti. Ya, tengok bilik tu. Jom. Okey tak? Okay, tak dalam. Okay. So tempat pertama kita gagal. So kita kena pergi tempat yang kedua juga. Pergi cari kelab dandut Dengan harga yang agak percaya. boleh. Ada begitu tak kau? Ada. Dah harap ngaris tu. Aku dah ni dah. Okay. Tu dia. Kalau di atas tu. Okay, so kita kena pergi tempat yang kedua. Agak pricey lah yang kedua. Agak ada pun kelab malam ada. Tapi kita tengok dulu, mana tahu boleh nego ke kan. Kita try lah. Sebab ramai dia suka ramai-ramai. So apa kita jumpa kat sana. 2,000 years later.
Oh my god! Wow! Okay guys, so kita dah sampai dekat sini. Kita mau habis makan. Makan apa? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng pukul 3 pagi. Lepas tu nak cari burger pula tak jumpa, tutup. Ni sekarang ni kita orang semua dah mengantuk on the way balik. Barai ni, tak tahu balik mandi ke tak ni. Sebab esok nak gerak lah. So relax. Relax. Ni So ni kedai dia. ni orang. Ni kedai dia. Okay. So guys, stay tune untuk esok last day. Jadi esok mungkin takkan ada banyak sangat. So apa-apa, kita jumpa esok. Bye bye. Boom.